bila saya test dia punya bacaan meter jadi gila. Kejap macam ni. Etik 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi antara punca kenapa lepas tukar kompresor tetap aircon tak sejuk. Bang, saya dah tukar kompresor, tapi kenapa aircon saya sama je? Ni saya nak tunjuk Sebenarnya sesiapa sahaja, kalau anda tukar kompresor, tak kisahlah baru ke, recon ke, half-cut ke, seeloknya buatlah flushing. Kenapa? Sebab kita tak tahu minyak kompresor tu kat dalam tu ada berapa. Kalau minyak kompresor tu ada lebih, contoh, hari ni saya ada Myvi kat belakang saya tu. Myvi sepatut minyak kompresor dia lebih kurang 70 ml saja. Tapi bila saya test dia punya bacaan meter jadi gila. Kejap macam ni. Dah macam ni dah. Kiri kanan. Tak kisahlah high pressure ke low pressure ke, dua-dua menggila macam ni. Jadi puncanya sebenarnya dekat dia punya minyak kompresor. Jom saya nak tunjuk isi padu minyak kompresor dia. Jom. Okey, isi padu minyak kompresor dia lebih 70. Sekali ganda dekat 160. Nampak? Dia sepatut sini je. Tapi sekarang dah lebih banyak ni. So keadaan kompresor dia tu jadi lemas. Tapi kat sini saya nak tunjuk. Sebenarnya kereta Myvi ni ada satu masalah yang serius. Saya dah cakap awal-awal kat dia. Tapi apa boleh buat, dia tak ada bajet. Nampak tak? Hitam. Sepatutnya sistem dia jangan tukar kompresor. Dia kena, sepatutnya kalau kes macam ni kena tukar full set. Ataupun kalau dia nak tukar kompresor juga, nak bajet, dia kena cuci semua secara manual. Baru dia pasang kompresor tu. Tapi apa boleh buat, ni saya tolong dia saja. Sebab dia bukan tukar kompresor dengan kami. Dia pergi beli sendiri yang recon, dia minta orang lain pasangkan. Tapi masih tak okey dia. Bila dia datang kat saya check, saya kata saya cuba tolong dia dulu. So apa yang saya boleh buat adalah kita cuba buat flushing dulu, sebab saya syak minyak lebih. Dan betul, bukti yang saya syak minyak lebih. Jom saya nak tunjuk bacaan dia. So bacaan dia dah normal dah. Nampak? Low pressure dia lebih kurang bawah 40. Oh cantik lah. Kalau dekat 20 tu memang cantik lah. Okay, kemudian bacaan high pressure dia bawah 200 pun normal. So dua bacaan high pressure dengan low pressure normal. Sekarang kita nak tengok suhu. Jom tengok suhu kat dalam. Tadi masa dia datang tadi suhu dia 18. Tak mau turun-turun. Sekarang suhu dia 4 lebih. 4 lebih buka pintu tau. So ini bermakna insya-Allah sistem dia ni boleh digunakan. Tapi ada tapi kalau boleh owner dah ada kesedaran untuk menabung. Nanti saya akan beritahu owner, abang simpanlah duit lebih kurang 2000 lebih, standby. Kenapa? Kalau kompresor rosak, sistem rosak, minta tolong, lepas tu tukar full set. Jadi hari ni saya hanya tolong dia. Tengoklah rezeki dia. Sebab sekarang sistem dah normal balik, tapi saya tak jamin berapa lama sistem ni akan normal. Kalau ada rezeki dia sampai 2-3 tahun, itu rezeki dia. Tapi kalau dalam masa terdekat rosak, dia dah tahu kenapa rosak, sebab sistem dia tu hitam. Jadi kalau siapa ada masalah aircon, relax dulu. Bawa dulu datang kat kami check dulu untuk anda. Selamat hati hari ni, settle.